Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa khabar semua? Okey. Hari ni kita di Padang Ragut macam biasa. Kalau kau tengok kita tengah lepaskan kita punya ternakan. Nampak? Okey. Sebab apa? Untuk bagi dia orang makan lah yang first. Yang kedua kita nak pastikan dia orang sihat. Yang ketiga petang ni saya free. Jadi kita lepaskan dia pergi meragut. Okey. Cuma hari ni aku nak cerita lain sikit, okey. Aku bukan nak cerita pasal Padang Ragut sangat lah. Aku cuma nak cerita satu benda yang korang kalau nak jadi peternak, apa yang perlu korang ada semasa meragut. Ingat, semasa meragut je. Okey, benda ni senang je. Benda ni ada dekat kebun. Apa benda tu? Ini. Okey. Apa benda ni? Ni aku panggil tongkat sakti ataupun rotan. Okey. Benda ni banyak lah kat kebun. Tak kisah kau nak pakai yang macam ni aku pakai ni rotan. Okey. Kau boleh pakai buluh kecil ke ataupun pelepas sawit ke atau apa-apa kayu yang tak berapa besar. Okey. Sebab apa? Senang. Kalau kau ada ni, kau senang nak kawal kau punya ternakan. Tapi kalau boleh jangan pakai yang keras. Takut kau hilang sabar, copot pula kau punya ternakan tu kan. So pakai yang lembut saja. Okey, bagi dia terkejut saja, okey. So tu saja aku nak share hari ni. Moga ilmu ni manfaat. Kita jumpa lain kali. Ciao.